وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke MH Podcast. Hari ini kita nak selam sikit satu fenomena yang makin biasa kita dengar kat kampus Universiti Malaysia kan. Terutama sejak 2023 lah. Pasal kemunculan dan penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Mungkin anda sendiri pernah guna ChatGPT cari idea, atau Grammarly betulkan ayat, Quillbot ke, atau nampak kawan-kawan guna selalu. Pengaruh dia memang makin kuat dalam hidup kita sebagai pelajar. Jadi fokus kita hari ni, kita nak teliti sumber-sumber yang anda dah kumpulkan ni. Nak tengok macam mana ledakan AI ni bagi impact spesifiknya pada isu integriti akademik kat IPT kita di Malaysia. Apa sebenarnya cabaran paling besar? Kat mana garisan antara guna AI sebagai alat bantu yang sah dengan salah guna sampai jejaskan nilai akademik tu? Adakah AI ni tolong kita atau sebenarnya dia melemahkan asas pendidikan kita? Macam mana tu? Okey, mari kita rungkai sama-sama isu penting ni. Misi kita kali ni, kita nak tapis data, fahamkan pandangan pakar yang ada dalam sumber-sumber ni dan tengok apa cadangan yang ada. Tujuannya, supaya anda dapat gambaran yang lebih jelas lah, lebih dalam pasal isu kompleks ni. Kenapa penting untuk anda? Sebab ia sentuh masa depan pendidikan tinggi kita, kualiti graduan yang kita nak hasilkan untuk kerja nanti, dan mestilah reputasi IPT kita kat mata dunia. Ini bukan isu teknologi je tau, tapi isu asas pasal belajar dan ilmu tu sendiri. Ya, tepat sekali. Sumber-sumber yang kita ada ni memang bagi banyak sudut pandang. Menarik. Kita ada data statistik pasal berapa ramai pelajar guna AI. Boleh nampaklah skala dia. Lepas tu, ada pandangan pensyarah berpengalaman. Contohnya dari UTHM, dari UiTM. Mereka ni kat depan, hadap benda ni hari-hari dalam kelas. Kita rujuk juga laporan dari syarikat macam Turnitin, yang famous dengan software kesan plagiat tu kan. Dapatlah perspektif industri sikit. Dan tak lupa, kita tengok juga apa langkah yang pihak berkuasa macam KPT tengah fikirkan. Dan kita analisis sikit kesan jangka panjang dia kalau tak handle betul-betul. Okey, jom kita mula dengan cuba faham dulu sejauh mana sebenarnya AI ni dah meresap masuk dalam kerja pelajar universiti kita. Sumber kita ada petik Prof. Madya Cheese Dr. M. Fauzi Ahmad dari UTHM. Dia anggarkan adalah dalam 60% pelajar universiti kat Asia ni guna AI untuk siapkan tugasan. 60%? Itu banyak tu. Kan, lebih separuh pelajar tu. Angka ni besar, tunjukkan cepat betul teknologi ni orang adopt. Dan guna dia bukan sikit-sikit, macam-macam benda. Cari maklumat, rangka esei, tulis esei terus pun ada, terjemah bahan, ringkaskan artikel jurnal panjang-panjang tu. Malah ada yang kata guna untuk sediakan draft jawapan exam. Wah, itu dahsyat sikit lah. Apa yang lagi menarik kat sini kan, dan mungkin lagi risau sikit daripada angka 60% tu kan, ialah wujudnya macam zon kelabu. Ketidakpastian yang besar dalam kalangan pelajar pasal etika guna AI ni. Sumber yang sama sebut, dekat 38% pelajar mengaku diorang tak pasti. Tak pasti sama ada cara dia guna AI tu langgar peraturan integriti akademik ke tak, atau langgar peraturan plagiat universiti ke? 38%. Itu hampir 4 daripada 10 pelajar tu. Ya. Angka ni bukan nombor je. Dia tunjuk ada jurang pemahaman atau mungkin jurang komunikasi yang serius. Adakah pelajar tak dapat panduan jelas, atau teknologi ni laju sangat berkembang sampai garis panduan lama jadi kabur? Ketidakpastian ni, dia direct challenge konsep keaslian, ori tak ori kerja akademik tu. Kalau nak bagi konteks kat Malaysia pula kan, Turnitin anggarkan dalam 11% tugasan yang lalu sistem diorang kat negara kita tahun 2023, dikesan ada kandungan AI yang agak banyak. Okey, 11% tu macam rendah sikit banding 60% tadi kan? Apa maksudnya tu? Itu soalan dia. Adakah maksudnya ramai pelajar guna AI secara beretika? Sikit-sikit je. Atau pelajar dah makin pandai edit output AI tu supaya tak kentoi? Atau mungkin juga alat pengesan tu sendiri
belum cukup power lagi. Jurang antara angka guna dengan angka kesan ni, dia tunjuk satu dinamik yang kompleks. Pelajar adaptasi, institusi pula cuba nak pantau, nak kawal. Macam kejar-mengejar sikit. Kat sinilah dilema dia kan, yang buat benda ni jadi sangat menarik. Macam pedang dua mata. Satu sisi, memang tak dinafikan AI ni boleh jadi alat belajar yang power gila. Boleh tolong faham konsep susah, cepatkan cari bahan, tolong yang tak fasih BI buat ayat akademik. Dia macam boleh buka akses kepada bantuan belajar untuk semua orang. Tapi sisi lagi satu? Ya, sisi lagi satu tu, godaan nak guna shortcut, nak siapkan esei sepantas kilat, itu memang real dan ia ancam terus integriti akademik kita. Saya tertarik dengan pandangan Prof. Madya Dr. Norsyah Nizah Kamal Bashah dari UiTM, ada keluar kat The Sun. Dia kata orang akademik ni sebenarnya bukan tolak AI terus. Diorang nampak potensi AI tu. Cuma, mesej penting universiti kena sampaikan betul-betul ialah AI ni patut jadi pembantu je. Assistant. Bukan pengganti, replacement untuk usaha otak pelajar tu. Betul tu. Pembantu, bukan pengganti. Kalau tak jaga sempadan ni, dia warning, kita risiko lahirkan graduan tanpa identiti akademik. Apa agaknya maksud identiti akademik ni ya? Identiti akademik tu maksud dia dalam. Bukan pasal skill je, tapi pasal kita bentuk pemikir yang bebas, yang asli. Dan isu hilang identiti akademik ni bukan Malaysia je risau. Ini cabaran global. Semua institusi pendidikan pening kepala fikir pasal ni. Contohnya, laporan Turnitin 2024 tu. Angka dia lebih 22 juta tugasan pelajar satu dunia dikesan ada unsur tulisan AI. Skala dia besar gila. 22 juta banyaknya. Kan? Tunjuk betapa cepat benda ni merebar. Lepas tu, nak tambah lagi pening, macam anda sebut tadi, pasal alat pengesan AI tu sendiri. Dia tepat ke tak? Ada kajian kata kadang-kadang dia bagi false positif. Dia tuduh tulisan orang asli tu AI punya. Kan dah masalah. Oh, itu bahaya tu. Kesian pelajar kalau kena tuduh macam tu. Jadi, yang jelasnya, teknologi AI ni tengah gegarkan tradisi akademik kita. Tradisi yang tekankan usaha sendiri, fikir kritis, jujur dalam kerja. Semua tu macam tergugat sikit. Jadi jom kita fikir kejap. Apa kesan jangka panjang dia kalau trend salah guna AI ni, kita biar je. Tak ada kawalan betul-betul. Sumber kita ada cerita pasal ni kan. Diorang lukis beberapa senario yang agak risau jugalah. Pertama, dan mungkin paling utama, kualiti graduan kita boleh turun. Ya, itu paling kritikal rasanya. Okay, untuk dia, jana idea, susun ayat, kemahiran kognitif tinggi dia sendiri macam mana nak develop kan? Sumber kata boleh jadi malas berfikir. Ini lawan terus dengan apa yang negara nak capai dengan KBAT, kemahiran berfikir aras tinggi tu. Ingat tak start dalam 2013? Nak lahirkan orang yang boleh fikir kritis, analytical, kreatif, bukan hafal je. KBAT tu penting untuk daya saing. Betul. Kalau KBAT terjejas, macam mana graduan kita nak bersaing kat luar sana nanti? Kedua, reputasi universiti kita kat luar negara boleh tercalar. Badan ranking macam QS, THE tu, diorang tengok kualiti ajar, kualiti research, integriti akademik. Ya, itu antara kriteria utama diorang. Kalau tersebar cerita Universiti Malaysia ni macam lemah sikit handle isu AI plagiat ni, mesti ranking kita jatuh. Lepas tu, orang luar, pelajar ke, researcher ke, kuranglah minat nak datang sini. Ketiga, sambungan dari reputasi tadi tu. Peluang research, kolaborasi antarabangsa pun boleh kurang. Ada kaitannya? Yelah, orang bagi grant research, universiti luar nak buat program exchange, syarikat multinational nak kerjasama industri. Diorang semua ni sensitif pasal integriti. Kalau diorang ragu-ragu pasal keaslian kerja dari sini, pintu peluang tu mungkin makin kecil lah, atau susah nak masuk. Dan last kali ni mungkin orang kurang perasan sikit, tapi penting juga. AI ni boleh buat jurang digital lagi besar. Isu kesaksamaan pendidikan. Macam mana tu? Pelajar kat bandar atau yang family senang sikit, mungkin akses dia lagi bagus. Gadget baru, internet laju, mungkin langgan AI premium yang lagi canggih. Pelajar luar bandar atau yang kurang mampu, mungkin ketinggalan.
Jadi bukan je tak sama peluang nak guna AI sebagai alat bantu, tapi skill digital penting untuk kerja masa depan pun diorang boleh terlepas. Oh, faham. Betul juga tu. Jadi semua kesan ni, kualiti graduan, reputasi, peluang, jurang digital, bukan asing-asing lah ya. Dia macam berkait rapat, boleh jadi kesan sistemik, boleh lemahkan seluruh sistem pendidikan tinggi kita. Isunya bukan setakat pelajar menipu assignment, tapi pasal kepercayaan orang ramai kat sijil ijazah tu sendiri. Betul ke ijazah tu cerminkan kebolehan sebenar? Betul tu. Dan kena ingat juga, macam ada disebut dalam satu sumber tu, isu integriti akademik ni bukan baru muncul sebab AI tau. Dulu pun dah ada. Laporan The Edge tahun 2015 tu dia dedah pasal plagiat biasa. Lebih separuh assignment masa tu dibuat tanpa faham etika betul-betul. Maknanya masalah ni dah lama lah. Dah lama. Cuma AI ni dia tambah satu layer baru. Lagi kompleks, lagi mencabar. Dia buat menipu tu lagi senang, lagi cepat, lagi susah nak kesan. Skala masalah jadi lagi besar. Itu bezanya. Dengan semua cabaran ni, kesan-kesan negatif ni, apa langkah yang dicadangkan? Atau apa yang KPT tengah fikir nak buat? Sumber kita ada senaraikan beberapa benda kan? Kat peringkat kementerian, KPT katanya tengah menilai keperluan nak buat garis panduan khas pasal guna AI dalam IPT. Itu bagus lah. Ya, itu langkah positif. Antara cadangan spesifik, mungkin wajibkan pelajar sign deklarasi keasilian yang lagi ketat. Dan kena ada training pasal literasi AI untuk pensyarah. Training untuk pensyarah tu penting. Kan, supaya diorang faham teknologi ni, tahu nak guide pelajar, tahu nak kesan kalau ada yang tak kena. Betul. Lepas tu, ada juga gesaan kuat dari banyak pihak suruh buat satu kerangka atau garis panduan peringkat nasional pasal etika guna AI dalam pendidikan. Garis panduan nasional? Macam satu standard untuk semua IPT lah. Macam itulah. Sekarang kita ada PDPA kan, Akta Perlindungan Data Peribadi. Tapi itu lebih fokus pasal data pelajar, privacy, bukan spesifik pasal guna AI untuk belajar, untuk buat kerja akademik. Kalau ada garis panduan nasional yang jelas, kenalah war-warkan betul-betul, guna macam-macam media biar sampai kat semua orang, pelajar, pensyarah, pentakdir. Yap, komunikasi tu penting. Tak boleh buat senyap-senyap. Selain tu, ada juga seruan untuk pelajar sendiri. Kena lebih bertanggungjawab lah, faham implikasi etika dia. Kena sedar diri, letak had sendiri, jangan bergantung kat AI 100%. Itu pasal integriti diri masing-masing lah kan? Ya, dari segi institusi pula ditekankan pasal perlunya invest dalam teknologi. Mungkin software kesan AI yang lagi canggih atau cara penilaian lain yang susah sikit nak tipu guna AI. Macam ubah cara bagi assignment ke? Boleh jadi. Dan last kali, message paling jelas. Kena kuatkuasakan polisi integriti akademik yang dah ada tu. Kena tegas. Sambil tu, update lah polisi tu ikut zaman AI ni. Tak guna ada polisi kalau tak enforce. Okey, ini bawa kita ke soalan pelaksanaan dia pula. Cukup ke ada garis panduan, ada polisi je, boleh ubah perangai orang ke? Atau kita sebenarnya perlukan anjakan paradigma, perubahan budaya yang lagi dalam kat universiti pasal apa makna belajar, apa makna integriti dalam zaman AI ni. Macam mana tu perubahan budaya? Maksudnya, pelajar dan pensyarah sama-sama faham dan hayati nilai integriti tu. Bukan setakat ikut peraturan sebab takut kena hukum. Sumber kita macam cenderung ke arah tu. Kena ada perubahan budaya disokong dengan penguatkuasaan yang adil dan konsisten. Penekanan pasal kena ambil langkah proaktif cepat-cepat, kekang benda ni dari terus membarah tu, itu tunjuk betapa serius pakar-pakar tengok isu ni. Mendesak. Betul, nampak macam urgent. Mestian. Tapi cabaran dia, macam mana nak bawa kerangka etika ni jadi amalan harian ke IPT? IPT kita kan macam-macam jenis. Macam mana nak pastikan ia adil, berkesan tapi tak susahkan pensyarah? Tak halang potensi baik AI sebagai alat bantu. Ini kena bincang terus-menerus ni. Kena kerjasama semua pihak. Kena sedia ubah suai bila teknologi berubah lagi. Baiklah, nampaknya kita dah teroka banyak sudut pasal isu AI dan integriti akademik ni dalam konteks IPT Malaysia. Ikut sumber-sumber yang kita kaji tadilah. Kalau nak rumuskan kan, kita nampak ada satu ketegangan yang jelas. Satu pihak
AI ni ada potensi besar. Boleh jadi alat bantu belajar canggih, boleh bawa inovasi dalam cara mengajar. Ya, potensi dia memang besar. Itu IPT kita. Kebimbangan utama yang kita bincang tadi pasal kualiti graduan, kemahiran diorang, kesan kat reputasi universiti kat mata dunia, isu kesamaan akses teknologi, jurang digital tu, semua tu berkait. Tepat sekali. Jadi, sintesis akhir yang kita boleh ambil dari perbincangan ini, berdasarkan sumber-sumber tadi, kita perlukan pendekatan yang seimbang, holistik. Tak boleh haramkan terus AI, macam tolak teknologi pula kan? Tapi tak boleh biar je tanpa panduan, tanpa kawalan. Risiko dia terlalu besar. Jadi, kena cari jalan tengah lah ya? Ya, jalan tengah yang seimbang. Kena ada beberapa benda jalan sekali. Pertama, guna AI itu sendiri secara strategik. Untuk belajar, untuk inovasi. Kedua, buat dan kuat kuasakan polisi, garis panduan yang jelas, praktikal, kena selalu update. Ketiga, kuatkan pendidikan nilai dan etika akademik. Kena ajar selalu kat pelajar, kat pendidik. Dan keempat, kena ada sistem pantau dan nilai yang efektif, adil. Boleh adaptasi dengan cara menipu baru yang makin canggih. Hanya bila semua ni bergabung, barulah kita boleh harap nak navigate cabaran AI ni secara bertanggungjawab. Kurangkan risiko, maksimumkan manfaat untuk pendidikan tinggi negara kita. Faham. Pendekatan menyeluruh lah kiranya. Betul. Dan sebagai penutup, untuk anda fikirkan lepas ni kan, saya nak tinggalkan satu soalan lah. Soalan lanjutan dari apa yang sumber-sumber ni bangkitkan. Memandangkan teknologi AI ni confirm akan terus berkembang. Makin power, makin sebati dalam hidup kita. Mungkin makin susah nak kesan kalau orang guna dalam assignment. Jadi macam mana kita sebagai masyarakat, pendidik, pelajar, bakal majikan, pembuat dasar, macam mana kita nak mula fikir semula? Mungkin takrif semula konsep asas macam keaslian, originality tu, dan pemikiran kritis, critical thinking. Dalam era AI ni, apa kayu ukur baru kita nak guna untuk nilai kebolehan sebenar seseorang? Bila mesin pun boleh hasilkan benda yang nampak asli, nampak bijak. Ini soalan fundamental ni. Akan bentuk masa depan pendidikan, cara kita nilai ilmu. Sesuatu untuk kita fikirkan sama-sama lah. Soalan yang sangat menarik dan mencabar untuk difikirkan. Terima kasih banyak atas perkongsian tadi. Sama-sama. Muallim Hazar, inspirasi kita semua. Ilmu di semai cahaya menyinar. Di layar YouTube membawa hikmah. Setiap video membawa sinar. Dengan suara